Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni kita baca kitab Mu'inul Mubin jilid yang kedua. Mu'inul Mubin jilid yang kedua, karangan Ustaz Abdul Hamid Hakim. Siapa pernah baca kitab ni? Pernah baca tak? Pernah baca tak kitab ni? Okey, kita bincang perkara mati. Perkara hidup ni ramai dah duk bincangnya. Perkara mati jarang orang nak bincang. Pasal orang takut dengan kematian. Apa disebut sini? Hendaklah banyak mengingat mati. Hendaklah banyak mengingat mati. Sedia bertaubat dan tinggalkan segala kejahatan. Dia apabila kita ingat mati, kita bertaubat kepada Allah SWT dan cuba jauhi kejahatan. Lebih-lebih lagi oleh orang yang sakit. Lebih-lebih orang yang sakit uzur. Kalau uzur kita masih buat kejahatan, payah lalulah. Jadi banyak ingat mati. Kau bertaubat kepada Allah SWT. Kau boleh jauhi dari kejahatan. Kejahatan ni kadang-kadang payah nak elok. Kadang berlaku juga kejahatan. Tapi tak apalah, kita usaha untuk jauhi kejahatan. Kalau berlaku juga, serah pada Allah SWT. Tugas kita, apabila berlaku kejahatan, kita bertaubat. Itu je. Tapi kita berusaha untuk elok dari kejahatan. Terutama kejahatan yang nyata. Kejahatan yang nyata. Yang terang-terang. Kita curi, minarak, berjudi. Mari kita cuba jauhi kejahatan seumpama tu. Tapi kalau berlaku juga, kadang-kadang tak mampu nak elok. Contoh dia lah, ngupat ni. Kita cuba jauhi dah ngupat, tapi payah nak elok kan berlaku juga. Nak buat macam mana? Jadi, yang penting kita berusaha untuk jauhi segala kejahatan kalau boleh. Pasal dia bawa ayat firman Allah Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri merasa mati. Maksudnya semua akan mati. Mati suatu benda yang pasti. Satu benda yang cukup pasti. Kita tengok hari-hari orang mati. Tapi dah kadang kita tengok orang mati, tak berkesan pada hati kita. Kita rasa seolah kita tak akan mati. Lepas tu ramai orang mati jadi kejut. Apabila malaikat maut datang, mari kat kita, jelma dan upasa dia, kita takutan. Takutan kita kejut lalu. Gak doktor kata sakit jantung lah. Padahal kita kejut. Dia ingat molek. Pasal apabila orang mati, biasa mata terbelalak. Pada kejut. Kita semua banyak sakit jantung lah. Pada ketakutan bertemu dengan malaikat maut. Kemudian hadis yang kedua yang dibawa, hadis Rasulullah dibawa, banyakkanlah oleh kamu mengingat pelebur segala keenakan. Apabila kita ingat mati ni, apabila kita ingat mati ni dia pelebur kepada keenakan. Kita tak fikir dah nak keseronokan tu, kita tak bersungguh mana lah. Kita banyak habis masa mencari keseronokan. Seronok ni ada dua. Satu, seronok dengan keadaan keliling ni, nak pergi hiburan apa semua. Kedua, kadang-kadang ada seronok dengan makan. Banyak kita ni seronok dengan makan pun banyak juga. Patah nak cari, tak ada tak boleh. Nak, kenapa tak? Apa ramai kita begitu? Kita terlalu membesarkan nafsu makan tadi. Hatta belum puasa pun kita kalah nafsu makan tadi. Jadi kalau boleh, kalau kita ingat mati ni, sepatut makan apa ada kodok je. Makan biar ada kodok je, jangan melampau, jangan berlebihan. Apa benda sebut sama, kadang-kadang dah senang sangat ni, ambil helikopter, pergi ke sebuah kawasan, nak pergi makan je. Dengar makan sedap, hunggar pergi cari. Walaupun buang piti beribu-ribu pun, sanggup. Itu manusia. Jadi apabila kita ingat mati, sepatut benda tu kurang pada kita. Makan ala qada je, makan untuk meneruskan kehidupan je. Bukan makan ikut selera dan ikut nafsu. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan disahkan oleh kerana mengingat mati itu membawa orang kepada ketaatan dan menghindar maksiat. Dia kata sini, apabila ingat mati, menyebabkan kita buat kebaikan dan kita jauhi dari maksiat. Tu ingat mati. Faedah ingat mati. Lepas tu ingat mati ni sentiasa ada dalam hati kita. Tak tahu bila masa kita nak mati. Terutama masa nak tidur. Kita tak pasti esok Allah Ta'ala akan bangunkan kita lagi ke tidak. Siap-siap dalam tidur tu kita mati.
Jangan buat lebih kurang. Kerana kita rasa kena muda, kita umur panjang lagi. Orang muda mensabar, kadang orang tua pun rasa dia tak mati. Pasal mudah nak kata kau orang, nak marah orang, nak hasad deki kau orang, nak fitnah orang. Tua pun, lebih kurang sama orang muda juga. Perangai tak berubah. Pasal kita lupa kepada kematian. Ingat molek Jadi didik dia untuk selalu ingat mati. Mati boleh berlaku pada bila masa je. Kita buat kereta berdegung mati. Dan kadang kita lupa kepada kematian, lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu perkara mati. Ni tajuk buat pendek dia dah kitab ni dah. Yang kedua, larangan tentang mencintai mati. Larangan mencintai mati. Di Anas radhiyallahu anhu bersabda, Abai tajmuh janganlah sekali-kali seorang kamu mencintai mati oleh sesuatu bencana yang menimpanya. Jangan ada berangan nak mati kerana masalah bencana yang menimpa kita. Ya? Jika adalah ia tak dapat tidak bercita-cita dengannya juga, maka dah ia berkata, kadang-kadang ditipu musibah, sakit berat sangat ke, ya? Jadi kita selalu berkhayal, kau boleh mati selalu senang, ya? Pasal penderitaan menghadapi musibah tadi. Dia sakit banyak begitu. Sakit tak sabar, jadi begitu. Doa nak mati. Apa dia kata gini, kalau tak tahan sangat berhadapan dengan musibah tadi, maka kita berdoa macam ni, ya? Dengan berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku selama adalah hidup itu baik bagiku. Kau hidup tu baik, maka Allah hidupkan kita. Dan matilah aku selama ada mati itu baik bagiku. Kalau mati itu baik, ya Allah matikan kita. Doa macam tu boleh, ya? Jangan minta nak mati. Okey? Mana apa doa macam tu, kita berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Serah pada Allah. Kita serah pada Allah menentukan nasib kita. Kadang-kadang apa kita tipu musibah, bencana, penyakitnya, kita orang boleh teruk, dibeban dengan penyakit. Pada ramai ada orang lain yang lebih teruk pada kita. Apa tengok orang kena kecil manis, hitam, kaki ni kerak, tak ada kaki langsung, hitam habis seluruh tubuh. Kesan ubat ke kesan penyakit tak tahu. Mana ramai orang sakit lebih teruk pada kita. Tapi sebahagian redha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita je tak redha dengan takdir Allah. Hadis ini menunjukkan terlarangnya mencintai mati oleh takutkan sesuatu bencana atau kesusahan atau sakit atau usikan musuh ataupun kepapaan dan sebagainya dari segala penderitaan hidup dunia ini. Kerana sikap demikian berarti kegelisahan dan tidak sabar menempuh dugaan dan menerima pembahagian Allah Subhanahu Wa Taala. Asal tadi tak menerima takdir Allah ke atas diri kita. Ya? Apabila kita tipu musibah, kita ingat molek, ditipu musibah dia ada dua benda je. Kalau kita sabar berhadapan dengan musibah, kita ada dipahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak sabar, kita merungut, kita bersungut, susah kita merungut, bersungut. Kadang kita panas sikit, kita bersungut dah. Panas sikit je. Ya? Hujan lebat sahaja, kita bersungut, kita hidup ni bersungut sama. Kalau kita bersungut, takdir Allah Taala tetap akan berlaku. Takdir Allah Taala tetap akan berlaku dan kita akan dapat dosa kerana bersungut dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat molek, Jadi kaedah terbaik ditipu musibah, kita bersabar je. Pasal kita tak mampu nak lawan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat molek. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.